Noktah mula, satu malam yang mengubah hidupku. Dari salah faham jadi rahsia yang membara. Halo, nama saya Siti Aisyah. Saya berumur 52 tahun. Aku seorang wanita yang sudah lama menapak dalam dunia korporat di Kuala Terengganu, sebuah bandar kecil yang penuh dengan keindahan dan kehangatan masyarakatnya. Seperti biasa, aku sibuk menguruskan persiapan untuk persidangan tahunan syarikat kami, yang kali ini berlangsung di sebuah hotel butik terkenal di Melaka. Yang menemani aku adalah abang ipar aku, Ami, seorang jurutera muda dalam lingkungan umur 30 tahun, yang juga pekerja baru di syarikat kami. Malah, kami hampir tidak pernah ada peluang duduk bersama, apatah lagi bermalam dalam satu bilik. Namun, malam itu membawa satu kejutan yang tidak pernah aku sangka. Setelah seharian berlari dari satu sesi ke sesi yang lain, kami tiba di hotel dan diberitahu oleh petugas kaunter bahawa berlaku kekeliruan hanya satu bilik dengan satu katil yang tersedia untuk kami berdua. Aku lihat Ami jadi merah muka, seperti budak sekolah kena marah guru. "Kak, kita ni keluarga, bukan pasangan," katanya gugup. Tapi petugas itu cuma mengangkat bahu, memberitahu semua bilik sudah penuh. Aku tahu Ami rasa serba salah, tapi aku cuba tenangkan dia. "Jangan risau, Ami. Malam ini kita cuma tidur, bukan perang." Aku senyum sinis sambil melangkah ke lift. Kasut tumit tinggi aku berderak melantun di lantai marmar. Ada sesuatu yang menggelitik dalam hati aku, mungkin ini satu peluang yang harus aku ambil. Dalam bilik itu, lampu lembut menyinari langsir beludru yang tebal, dan katilnya sebesar landasan kapal terbang. Aku lepaskan jaket blazer hitamku, blus sutera putih memeluk kulit dengan lembut, memberi gambaran seorang wanita yang masih punya aura dan kuasa, walaupun usiaku sudah tidak muda lagi. Ami berdiri di pintu, seperti takut katil itu akan menelannya. Aku ketawa kecil. Suara itu seperti bunyi gelas wain yang memecah senyap. "Kalau takut sangat, Ami, tidurlah di koridor. Aku tak gigit, kalau kau minta." Aku tahu malam itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, tapi aku tidak tahu sejauh mana ia akan mengubah segalanya. Apa yang aku tahu, aku sudah bersedia untuk mengubah aturan permainan hidupku, walaupun dengan seorang lelaki yang selama ini aku anggap sebagai keluarga sahaja. Malam itu bermula dengan ketegangan yang tidak dapat disembunyikan, tetapi aku cuba menjadikan suasana lebih santai. Aku duduk di tepi katil, menyilangkan kaki yang dibalut sket labu yang menonjolkan lengkungan halus pada paha, manakala Ami masih berdiri di pintu, masih memegang beg kerjanya. Aku perhatikan cara dia menggaru belakang kepalanya, tanda dia sangat canggung dan tidak tahu bagaimana harus bertindak. "Ami, jangan risau sangat. Kita cuma tidur." Takkan sampai kena belaga pun, aku senyum sinis, cuba mengurangkan rasa malu yang jelas terpancar di wajahnya. Aku buka sedikit butang atas blus sutera putihku, biar udara sejuk malam menyentuh kulit, memberi sedikit kelegaan dari rasa tegang yang semakin membelenggu. Aku tahu Ami perasan perubahan itu. Pandangannya berkali-kali melirik ke arah leherku yang terdedah dan garis pinggang yang terselah di bawah blazer yang aku singkirkan. Lelaki muda macam dia memang mudah tergoda oleh perkara kecil seperti itu, dan aku tidak menafikan aku sengaja mempermainkan sedikit aura yang aku miliki. "Kalau kau nak, aku boleh ambilkan bantal dan selimut, tidur di tepi," katanya akhirnya, suara serak-serak basah. Aku ketawa kecil, rasa hati sedikit gembira melihat sikap manis Ami yang malu-malu itu. "Ami, kau ni macam budak sekolah. Jangan buat hal. Aku dah tua, tapi aku tetap wanita yang tahu caranya." Aku melangkah ke arah bilik mandi, meninggalkan Ami yang terpaku di situ. Aku merasakan detik itu seperti satu permulaan cerita baru yang penuh dengan kejutan. Air panas mengalir deras, membasahi tubuhku yang penat, membasuh segala tekanan sepanjang hari. Dalam cermin, aku lihat seorang wanita yang masih mampu mencuri perhatian, walaupun usia sudah menjamah kepala 5.
Rambut hitam panjangku basah dan berkerinting, menempel di leher yang licin. Aku tarik nafas dalam-dalam, membayangkan malam yang bakal menanti kami berdua. Ketika aku keluar dari bilik mandi, hanya memakai jubah mandi lembut berwarna putih gading, Amir sudah duduk di tepi katil. Jari-jarinya bermain-main dengan telefon bimbitnya. Aku lihat wajahnya yang sedikit merah, mungkin dari keletihan atau malu. Aku tidak pasti. Namun, aku tahu malam ini lebih daripada sekadar tidur bersama dalam satu bilik. Ada sesuatu yang berputik di antara kami. Sesuatu yang aku sendiri tidak pernah jangka. Aku duduk di sebelahnya, mengangkat kaki dan menundukkan kepala sedikit, membiarkan jubah mandi itu melorot sedikit di bahu, menimbulkan bayangan yang menggoda tanpa perlu terlalu jelas. Amir, jangan terlalu serius. Ceritakan sesuatu yang lucu, supaya kita boleh lupakan rasa canggung ni, aku berkata lembut, cuba membuka ruang untuk perbualan yang lebih santai. Dia tersenyum, sedikit lega, dan mula bercerita tentang pengalaman lucu di pejabat, tentang kali pertama dia tersilap hantar email kepada bos dan terpaksa menulis surat permohonan maaf yang panjang. Aku ketawa, suara itu mengalun lembut dalam bilik yang sunyi. Katil besar di hadapan kami seakan mengecil, memaksa kami duduk lebih rapat tanpa disedari. Malam semakin larut, dan perbualan kami semakin rancak. Aku lihat Amir masih cuba mengawal pandangannya, tapi jelas dia tidak dapat menahan diri daripada melihat ke arahku lebih kerap. Aku menikmati saat itu, bukan kerana aku mahu menggoda, tapi kerana aku merasakan diriku hidup kembali, penuh dengan keinginan dan semangat yang sudah lama aku pendam. Aku tahu, malam ini akan menjadi malam yang tidak akan aku lupakan. Aku pandang Amir, senyumku semakin melebar. Amir, kau tahu tak, kadang-kadang hidup ni perlukan sedikit keberanian. Malam ini, kita berdua ada peluang itu. Aku tahu dia mengerti maksudku, walaupun kata-kata itu hanya berbisik di antara kami. Malam ini bukan sekadar mimpi biasa, tapi satu bab baru yang bakal mengubah segalanya. Malam itu terasa semakin hangat dengan kehadiran Amir di sisi, walaupun kami hanya duduk berhadapan di atas katil yang besar itu. Aku dapat melihat bagaimana matanya berkilau, penuh campuran antara kekaguman dan kekeliruan. Jubah mandi putih yang menutupi tubuhnya kelihatan sedikit kemas, tetapi aku tahu di dalam hatinya, ada pertarungan sendiri yang sedang berlaku. Aku perlahan-lahan menggesa badanku ke arah dia, hanya beberapa inci sahaja, cukup untuk membuatkan kami berdua merasakan kehangatan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Amir, suaraku perlahan, hampir seperti bisikan, kau tak perlu risau tentang apa orang akan fikir. Ini hanya malam kita. Dia mengangguk perlahan, namun aku nampak dia cuba mengawal degupan jantungnya yang semakin laju. Aku tahu ini bukan perkara mudah buatnya. Dia masih muda, dan aku? Aku bukan wanita muda lagi, tapi aku punya pengalaman dan keyakinan yang mungkin tidak dimiliki oleh seorang lelaki seusianya. Aku ingin dia tahu bahawa aku bukan sekadar wanita biasa. Aku seorang yang tahu apa yang diinginkan dan tidak takut untuk mengejarnya. Aku buka sedikit lagi jubah mandi itu, memperlihatkan sebahagian bahu yang licin dan leher yang terselah, dihiasi dengan kalung emas nipis yang berkilauan dalam cahaya lampu. Lihatlah aku, Amir, aku berkata dengan nada manja. Aku masih wanita yang bisa buat kau terpikat. Dia tersenyum malu. Kemudian matanya tertumpu pada bibirku yang merah jambu, sedikit berkilat dengan lipstik yang aku sapukan sebelum keluar. Aku dapat merasakan ketegangan antara kami semakin memuncak, namun aku sengaja mengekalkannya, membiarkan suasana itu memenuhi ruang bilik yang sunyi. Kalau kau takut, aku boleh tutup lampu, aku mencadangkan sambil menjeling nakal. Tapi aku rasa, lebih seronok kalau kita hadapi bersama. Amir menarik nafas panjang, kemudian dia mengangguk. Aku tahu dia sudah bersedia, walaupun rasa gugup masih menghantui. Aku bangun,
berjalan perlahan ke arah tingkap yang menampilkan pemandangan lampu kota Melaka yang berkelip-kelip di malam hari. Angin malam masuk sedikit melalui celah tirai, menyentuh kulitku yang terbuka di bahu. Aku berpaling semula ke Ami, yang kini berdiri di belakangku. Jarak kami hanya beberapa sentimeter. Aku boleh merasakan nafasnya yang hangat di belakang leherku. Jantungku berdegup kencang, bukan kerana takut, tapi kerana sesuatu yang lebih mendalam dan membara. Kau tahu, Ami, malam ini bukan sekadar kesilapan dalam tempahan bilik, aku berbisik, tapi satu peluang yang aku tak sangka akan datang dalam hidupku. Kadang-kadang, takdir suka bermain-main dengan kita. Ami hanya diam, tetapi aku tahu dia faham. Dia menghulurkan tangan dan menggenggam tanganku dengan erat. Sentuhan itu membuatkan seluruh tubuhku bergetar, bukan kerana takut, tetapi kerana kehangatan yang datang dari hati. Malam itu, kami tidak perlu banyak kata. Ada satu bahasa yang difahami tanpa bersuara, bahasa antara dua jiwa yang terperangkap dalam situasi yang aneh tetapi penuh dengan janji-janji baru. Aku tahu, apapun yang terjadi selepas ini, malam inilah titik permulaan segalanya. Namun, hati kecilku juga bertanya-tanya, apakah Ami bersedia menghadapi apa yang bakal datang setelah malam penuh rahsia ini? Dan aku sendiri, adakah aku benar-benar bersedia membuka pintu lama dan melangkah ke dunia yang penuh dengan risiko dan kegairahan? Malam itu, aku tetap tersenyum, kerana aku tahu, cerita ini baru sahaja bermula. Aku masih ingat betapa aneh dan peliknya perasaan yang melanda malam itu. Duduk di situ, dalam bilik hotel yang sunyi dan redup, di sebelah seorang lelaki yang selama ini aku anggap sebagai abang ipar, tapi kini terasa seperti satu misteri yang belum terungkap. Jubah mandi putih yang aku pakai mulai terasa terlalu nipis, dan setiap kali aku menggerakkan badan, aku dapat merasakan pandangan Ami yang tak putus-putus mengintai setiap lekuk tubuhku. Aku cuba menenangkan diri dengan mengalihkan perhatian kepada pemandangan di luar tingkap. Lampu-lampu bandar Melaka berkelip-kelip, mencipta latar belakang yang romantis tetapi juga penuh dengan ketidakpastian. Aku menghela nafas panjang, memikirkan betapa peliknya situasi ini. Apa yang aku buat ni? Kenapa aku rasa seronok walaupun tahu ini salah? Ami berdiri di belakangku, tangannya masih memegang erat tanganku. Aku dapat merasakan kehangatan sentuhan itu, dan hati aku berdegup kencang. Siti, mungkin ini bukan malam yang dirancang, tapi ia malam yang kita perlukan, suaranya tenang dan penuh makna. Aku tersenyum kecil, mengiakan kata-katanya walaupun dalam hati aku tahu, ini bukan sekadar malam biasa. Aku perlahan-lahan berpaling ke arahnya, memperhatikan wajah yang selama ini aku kenal sebagai seorang yang pemalu dan pendiam. Kini, matanya bersinar dengan sesuatu yang aku belum pernah lihat sebelum ini, keberanian yang tersembunyi di balik rasa takut dan kekok. Aku ingin tahu apa yang bermain di fikirannya, tapi aku juga tahu, kadang-kadang, diam adalah bahasa yang paling jelas. Aku melangkah lebih dekat, membiarkan jubah mandi yang aku pakai tergelincir sedikit dari bahu, menampakkan kulit yang halus dan garis leher yang anggun. Ami, kau tahu tak, kadang-kadang dalam hidup, kita perlu ambil risiko walaupun takut, aku berbisik, membiarkan suara aku menjadi lembut dan memikat. Malam ini, aku nak kau tahu, aku bukan sekadar kakak ipar yang kau kenal selama ini. Dia menelan air liur, pandangannya terus terpaku pada bibirku. Aku tahu dia bergelut dengan perasaan sendiri, antara rasa hormat dan tarikan yang semakin sukar untuk disembunyikan. Aku sentuh pipinya dengan lembut, dan dia mengangkat tangan, membalas sentuhan itu dengan kehangatan yang membuatkan seluruh tubuhku bergetar. Kami berdua tahu, ini bukan sekadar permainan atau main-main. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sudah lama terpendam, kini mulai muncul ke permukaan. Aku dapat merasakan detik itu berubah menjadi sesuatu yang tidak boleh diundur lagi. Namun, di balik kegairahan itu,
Ada suara kecil yang bertanya apakah aku benar-benar bersedia untuk melangkah ke dunia yang penuh dengan risiko dan rahsia. Tiba-tiba, telefon bimbit Amir berbunyi, memecahkan keheningan malam yang penuh misteri itu. Dia menarik nafas panjang sebelum mengangkat panggilan. Wajahnya berubah serius seketika. Aku tahu, malam yang indah ini mungkin akan diuji dengan sesuatu yang tidak dijangka. Namun, aku tetap tersenyum, kerana aku tahu, apapun yang berlaku, aku sudah tidak sama lagi seperti sebelum ini. Malam itu, kami berdua terperangkap dalam dilema antara hati dan akal, antara keinginan dan tanggungjawab. Dan aku tahu, cerita ini belum berakhir. Ia baru sahaja bermula, dengan segala liku dan kejutan yang menanti di hadapan. Aku memerhatikan Amir yang sibuk menjawab panggilan telefon, wajahnya berubah serius seketika. Suara di hujung talian itu tidak dapat kudengar jelas, tapi dari ekspresi Amir, aku tahu ini bukan panggilan biasa. Aku duduk di tepi katil, jubah mandi masih melorot sedikit di bahu, menyedari bagaimana cahaya lampu malam menari di atas kulitku yang terdedah. Hati aku mula berdebar laju, bukan hanya kerana suasana, tapi kerana sesuatu yang tak terduga sedang berlaku. Setelah meletakkan telefon, Amir menghela nafas panjang dan duduk kembali di sebelahku. Siti, ada masalah di pejabat. Projek kita mungkin akan ditunda, katanya dengan nada penuh beban. Aku pandang wajahnya, terselah kelelahan dan kebimbangan yang jarang aku lihat pada dirinya. Aku tahu betapa pentingnya projek itu bagi kejayaannya, dan aku rasa sedikit simpati. Namun, di dalam hatiku, ada rasa yang bercampur baur kegembiraan pada malam yang baru bermula, dan kekeliruan tentang apa yang bakal terjadi selepas ini. Aku capai tangan Amir, menggenggamnya erat. Jangan risau sangat, Amir. Kita akan cari jalan. Malam ini, biar kita lupakan sekejap semua tekanan itu, aku bisikkan dengan penuh kelembutan. Dia tersenyum sedikit, namun aku tahu fikiran dan hatinya masih terikat dengan masalah di luar bilik ini. Aku menarik nafas dalam-dalam, cuba menenangkan diri dan membiarkan perasaan hangat yang baru saja menyelinap masuk terus menguasai malam. Aku tahu, malam ini bukan sekadar kesilapan tempahan bilik, tapi satu peluang yang tidak akan datang dua kali. Aku bangun perlahan, berjalan ke tingkap dan melihat lampu-lampu bandar Melaka yang berkelip di kejauhan. Angin malam yang sepoi-sepoi bahasa membawa aroma laut yang segar, menyegarkan minda yang penuh dengan pelbagai persoalan. Aku berpaling semula ke Amir, yang kini berdiri di belakangku. Jarak kami hanya beberapa inci. Nafasnya terasa hangat menyentuh kulit leherku. Kadang-kadang, hidup memang suka bermain dengan kita, aku bisikkan perlahan, membiarkan getaran suaraku menyusup ke dalam hati Amir. Tapi aku yakin, apapun yang terjadi, kita boleh hadapi bersama. Dia mengangguk, dan aku dapat merasakan ketegangan yang selama ini membelenggu dia mulai cair sedikit demi sedikit. Sentuhan tangannya di bahuku membuatkan aku teruyung, seperti tarikan magnet yang suka ditolak. Dalam detik itu, kami berdua tahu bahawa malam ini adalah titik permulaan sesuatu yang baru, sebuah perjalanan yang penuh dengan cabaran dan kejutan. Namun, di sebalik semua itu, ada satu rahsia yang belum aku berani ungkapkan. Sebuah rahsia yang mungkin akan mengubah segalanya, jika ia terbongkar. Aku tersenyum sinis, memikirkan bagaimana malam yang bermula dengan satu kesilapan tempahan bilik boleh membawa aku ke dalam sebuah kisah yang lebih daripada sekadar persidangan korporat biasa. Malam itu, aku dan Amir terus berbual, tertawa dan berkongsi cerita, seolah-olah dunia luar tidak wujud. Namun, aku tahu, bila fajar menyingsing, realiti akan kembali menuntut perhatian kami. Dan aku tertanya-tanya, adakah kami berdua sudah bersedia untuk menghadapi apa yang akan datang selepas malam yang penuh misteri ini? Kilang lampu di luar tingkap mulai redup, menandakan malam semakin lewat, tapi kami masih terperangkap dalam suasana yang aneh dan menggoda itu. Aku duduk di tepi katil,
Jubah mandi yang aku pakai sudah tergelincir hampir ke lutut, memperlihatkan garis pinggang dan paha yang kekal tegang walau usia sudah mencecah 52 tahun. Amir duduk berhadapan, matanya masih penuh dengan kekeliruan dan keinginan yang tidak dapat disembunyikan. Aku tarik nafas panjang, memandang wajahnya yang muda dan sedikit gugup. Amir, kau tahu tak, kadang-kadang dalam hidup, peluang datang dalam bentuk yang tak disangka-sangka. Suara aku lembut, tapi penuh dengan maksud. Malam ini, kita berdua di sini bukan kerana salah tempahan bilik, tapi mungkin kerana ada sesuatu yang lebih besar menanti kita. Dia mengangkat kening, cuba memahami maksudku. Aku bangun perlahan, melangkah mendekatinya, membiarkan jubah mandi itu bergerak mengikut langkahku, menampakkan bahagian belakang kaki yang licin dan sedikit lekuk pinggul. Tak perlu takut, Amir. Aku bukan perempuan yang akan buat kau rasa tidak selesa. Tapi aku juga bukan wanita yang mudah dilupakan, aku berkata sambil tersenyum sinis. Amir terdiam, matanya menatap ke arah bibirku sebelum mengalihkan pandangan. Kelihatan jelas dia bergelut dengan perasaannya sendiri. Aku duduk kembali di sebelahnya, membiarkan jarak di antara kami semakin dekat. Ini malam kita, aku bisikkan. Mungkin malam yang akan kita ingat sampai bila-bila. Dia mengangguk perlahan, dan aku merasakan degupan jantungnya yang semakin laju. Dalam keheningan itu, aku capai tangan Amir, menggenggamnya erat. Sentuhan itu membawa kehangatan yang mengalir ke seluruh tubuhku, seperti api yang mula membakar perlahan-lahan. Aku tahu, malam ini akan menjadi titik perubahan dalam hidup kami berdua. Namun, dalam hati aku juga terdapat keraguan. Apakah aku benar-benar bersedia untuk membuka pintu lama yang selama ini kau pendam? Apakah Amir mampu menerima segala risiko yang bakal datang? Tapi aku tahu, aku sudah tidak mahu berpura-pura lagi. Aku mahu hidup penuh dengan keberanian dan kejujuran, walaupun itu bermakna harus melangkah ke dalam dunia yang tidak pasti. Tiba-tiba, telefon bimbitku yang diletakkan di meja sisi katil bergetar. Aku pandang skrin, nombor yang tidak dikenali terpapar. Aku ragu-ragu sebelum mengangkatnya. Suara di hujung sana adalah suara yang aku tidak pernah jangka akan dengar pada malam begini. Siti, kita perlu bercakap. Ada perkara penting yang perlu kau tahu. Suara itu tegas tapi penuh rahsia. Aku menelan air liur. Hati berdebar kencang. Apakah ini petanda bahawa malam yang penuh misteri ini baru sahaja bermula? Aku pandang Amir, yang kini termenung, menunggu jawapanku. Aku tahu, apapun yang bakal berlaku, aku tidak boleh lari lagi. Malam itu, aku berdiri di persimpangan antara masa lalu dan masa depan, dengan satu rahsia yang menunggu untuk dibongkar. Dan aku tahu, apabila kisah ini terungkap, tiada siapa yang akan sama lagi selepas itu. Malam semakin larut, tetapi jantungku berdebar kencang seperti baru saja berlari maraton. Panggilan telefon itu masih bergema di telingaku, meninggalkan rasa tidak tenang yang sukar kuungkapkan. Aku berdiri di tepi tingkap bilik hotel itu, melihat ke arah cahaya lampu bandar Melaka yang berkelip-kelip, seolah-olah memberi isyarat rahsia yang tersimpan di balik malam ini. Amir duduk di atas katil, matanya penuh dengan tanda tanya, menunggu aku mengambil keputusan. Aku tahu, apapun jawapan yang aku beri nanti, ia akan mengubah segalanya antara kami. Aku menarik nafas panjang, cuba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi apa saja yang bakal terungkap. Ini nombor siapa? Amir bertanya dengan suara perlahan, seolah-olah takut untuk melanggar keheningan yang baru saja tercipta. Aku pandang dia, senyum sedikit, namun dalam hatiku ada pergolakan yang tiada terhitung. Aku pun tak pasti, tapi suara itu penting. Amir. Ada sesuatu yang aku perlu ketahui, dan aku rasa ia berkaitan dengan kerja aku. Jawabku, cuba bersikap tenang walaupun perasaan gusar menguasai diri. Aku tahu,
Malam ini bukan sekadar kesilapan tempahan bilik atau satu kebetulan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih rumit sedang menanti. Aku melangkah perlahan ke arah katil, duduk di sebelah Ami, membiarkan jarak antara kami berkurang sedikit demi sedikit. Jubah mandi putihku yang sudah agak terbuka menampakkan sedikit lekuk tubuh yang aku tahu mampu menarik pandangan lelaki muda seperti dia. Namun, malam ini aku tidak peduli. Aku mahu menjadi diriku sendiri, tanpa topeng atau kepura-puraan. Ami, malam ini kita berdua ada rahsia. Satu rahsia yang mungkin akan mengubah hidup kita, aku berbisik, suara aku penuh dengan maksud yang mendalam. Tapi aku mahu kau tahu, aku di sini. Aku bukan hanya kakak ipar yang kau kenal selama ini. Aku lebih dari itu. Dia menatap aku dengan penuh kekaguman dan sedikit kekeliruan. Aku dapat merasakan bagaimana hatinya bergelora, seperti aku sendiri. Aku capai tangannya, menggenggam erat seolah-olah mahu memberitahu bahawa aku bersedia menghadapi apa saja bersama dia. Namun, di sebalik semua itu, aku tahu ada persoalan besar yang belum terjawab. Panggilan telefon tadi mungkin hanya permulaan. Ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang mungkin akan menguji hubungan kami yang baru mula berputik ini. Aku menarik nafas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk menghadapi apa saja yang bakal datang. Malam ini bukan sekadar malam biasa. Ia adalah permulaan sebuah kisah yang penuh dengan rahsia, keberanian, dan mungkin juga pengorbanan. Aku menoleh ke arah Ami. Senyuman kecil terukir di bibirku. Apapun yang berlaku, kita hadapi bersama, ya? Aku tahu, itu janji yang perlu aku pegang erat-erat, kerana malam ini, hidupku sudah berubah selamanya. Lampu bilik hotel itu berkelip lembut, mencipta bayang-bayang yang menari di dinding, seiring dengan degupan jantungku yang semakin tidak menentu. Aku masih duduk di tepi katil, tangan Ami dalam genggamanku, seolah-olah itu satu-satunya pegangan yang kukuh dalam kekacauan emosi malam ini. Jubah mandi putihku yang longgar terurai, sedikit mempamerkan bahagian leher dan tulang selangkah yang halus, menambahkan aura misteri yang aku sendiri tidak sangka aku miliki. Ami memandangku dengan wajah yang penuh persoalan, seolah-olah dia cuba membaca isi hatiku yang tersembunyi. Siti, kau yakin dengan apa yang kita buat malam ini? Aku tak mahu kita menyesal kemudian, bisiknya, suaranya syarat dengan kerisauan dan kejujuran. Aku tersenyum kecil, menyentuh pipinya dengan lembut, cuba meredakan kegusaran yang terpancar. Ami, dalam hidup ini, kita tak boleh hidup dengan penyesalan. Kadang-kadang, kita perlu berani ambil risiko, walaupun jalan yang kita pilih penuh dengan ketidakpastian, aku balas. Suara aku perlahan tapi yakin. Malam ini bukan kesilapan, tapi permulaan yang baru, untuk kita berdua. Dia mengangguk perlahan, dan aku dapat merasakan kehangatan yang mengalir dari sentuhan tangannya. Aku bangun, berjalan perlahan ke arah tingkap, melihat keluar keindahan malam Melaka yang berkilauan. Angin malam menyelinap masuk melalui celah tirai, menyentuh kulitku yang terbuka di bahu, membuatkan aku merasa hidup dan bebas. Tapi, Siti, Ami memecah keheningan, apa yang bakal jadi selepas ini? Bagaimana dengan keluarga, kerja, semua yang kita bina selama ini? Aku terdiam seketika, memikirkan betul-betul. Tiada jawapan mudah untuk soalan-soalan itu. Tapi aku tahu satu perkara pasti, aku tidak mahu hidup dalam penyesalan dan kebosanan. Aku tak tahu apa akan berlaku, Ami. Tapi aku tahu, aku mahu hidup dengan penuh makna. Kita akan hadapi cabaran itu bila tiba masanya. Untuk sekarang, nikmatilah malam ini, aku membalas, sambil berpaling dan tersenyum nakal kepadanya. Jubah mandiku tergelincir sedikit lagi, mendedahkan garis pinggang yang anggun dan bahagian punggung yang bulat, cukup untuk membuatkan Ami terpesona. Dia tersenyum, matanya bersinar penuh kehangatan,
Dan aku tahu, malam ini kami bukan sahaja berkongsi bilik, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam, sebuah rahsia yang hanya kami berdua yang tahu. Malam itu, kami berdua seperti terperangkap dalam tarian yang penuh dengan kegairahan dan ketegangan, tanpa perlu berkata banyak. Namun, di sebalik semua keindahan itu, aku tahu ada sesuatu yang menunggu di hadapan kami, satu rahsia yang akan menguji kekuatan kami berdua. Aku menarik nafas panjang, bersedia untuk menghadapi apa sahaja yang bakal datang. Malam ini hanyalah permulaan. Kisah kami baru sahaja bermula, dan aku tahu, ia akan menjadi sebuah cerita yang sukar dilupakan. Suasana malam itu terasa semakin memuncak, dengan kehadiran Amir di sisi yang semakin rapat. Jubah mandi putihku yang longgar kini tergelincir hampir ke lutut, mendedahkan kulit halus yang bersinar di bawah cahaya lampu malap. Lekuk tubuhku yang masih terjaga rapi, walau usia sudah menjangkau 52 tahun, membuatkan aku sendiri terkejut dengan daya tarikan yang masih aku miliki. Amir duduk di sebelahku, matanya tidak lepas menatap setiap gerak-geriku, penuh dengan kekaguman dan sedikit kebingungan. Aku tersenyum kecil, lalu menyentuh tangannya yang menggenggam erat tanganku. Amir, suaraku lembut, malam ini adalah malam yang kita sendiri yang tentukan. Tiada siapa yang boleh halang apa yang kita rasa. Dia mengangguk perlahan, namun wajahnya masih menunjukkan tanda-tanda keraguan. Aku bangun perlahan, berjalan ke arah tingkap, membiarkan jubah mandi yang aku pakai bergerak mengikut langkahku, menampakkan bahagian belakang kaki yang licin dan lekuk pinggul yang anggun. Aku berpaling kembali ke arah Amir, mataku menatap dalam-dalam ke matanya. Kau tahu, Amir, kadang-kadang dalam hidup, kita perlu berani untuk lepaskan apa yang lama dan sambut yang baru. Aku berbisik. Suara aku bergetar sedikit dengan perasaan yang bercampur baur. Aku bukan perempuan muda lagi, tapi aku tahu apa yang aku mahukan. Malam ini, aku ingin kau tahu aku lebih dari sekadar kakak ipar. Amir terdiam, matanya melembut, dan aku capai wajahnya dengan tangan yang lembut. Siti, Aku tak pernah sangka malam ini akan jadi begini. Tapi aku juga tak mahu menyesal, katanya dengan suara yang hampir berbisik. Aku tersenyum, merasakan ketegangan di antara kami mula mencair. Tiba-tiba, pintu bilik diketuk perlahan. Aku dan Amir berpandangan, jantung kami berdegup kencang. Suara di luar berkata, "Maaf, ada panggilan untuk puan di kaunter." Aku menggiling kecil, tahu bahawa malam ini belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di luar bilik ini. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Aku memandang Amir, dan dia mengangguk perlahan, seolah-olah memberi isyarat bahawa kami akan hadapi apa sahaja bersama. Malam itu, kami berdua berdiri di persimpangan antara keinginan dan tanggungjawab, antara rahsia dan kejujuran. Aku menghela nafas dalam-dalam, melangkah ke arah pintu, dan dengan hati yang berat, membuka pintu itu untuk menghadapi dunia luar yang menunggu dengan segala persoalannya. Namun, aku tahu satu perkara pasti malam ini, hidupku sudah berubah selamanya, dan aku tidak akan pernah kembali kepada yang lama. Lampu di lorong hotel berkelip sama ketika aku membuka pintu, menatap wajah petugas kaunter yang membawa telefon bimbitku. Dia menyerahkan panggilan itu dengan ekspresi serius, dan aku tahu, ini bukan lagi panggilan biasa. Dengan jantung yang berdegup kencang, aku mengambil telefon itu, mendengar suara di hujung talian yang membuat seluruh tubuhku menggigil. Puan Siti, kami ada berita penting mengenai projek yang sedang Puan uruskan. Suara itu tegas, tapi penuh kerisauan. Ada isu besar yang mungkin akan menjejaskan kejayaan Puan. Kami perlukan Puan segera ke pejabat esok pagi. Aku mengangguk dalam hati, walaupun pihak di hujung sana tidak dapat melihatnya. Aku tahu, malam ini bukan hanya tentang satu salah faham tempahan bilik atau kehangatan yang tercipta antara aku dan Amir. Malam ini adalah titik perubahan,
di mana segala rahsia dan tanggungjawab aku akan diuji. Aku memandang Ami yang berdiri di belakangku, matanya penuh dengan kebimbangan dan sokongan. Ami, nampaknya esok kita kena hadapi cabaran yang lebih besar dari apa yang kita jangkakan. Aku berkata perlahan, cuba menenangkan diri dan dia juga. Dia mengangguk, memegang tanganku lebih erat. Kita akan hadapinya bersama, Siti. Apapun yang berlaku, aku di sini untuk kau, katanya dengan penuh ketulusan. Aku tersenyum, merasakan kekuatan yang aneh mengalir dalam diri kami berdua. Malam itu, aku kembali ke bilik dengan perasaan campur aduk. Kegairahan dan ketakutan bergabung, mencipta satu rasa yang sukar untuk digambarkan. Aku tahu, esok bukan sahaja tentang persidangan korporat, tetapi tentang bagaimana aku akan mempertahankan segala yang aku bina selama ini, sambil mengharungi perubahan dalam hubungan yang baru sahaja mula berkembang. Aku berdiri di tepi katil, melihat ke arah Ami yang sedang memerhatikanku dengan penuh perhatian. Jubah mandi yang aku pakai kini hampir terjatuh dari bahu, mendedahkan bahagian kulit yang halus dan menggoda. Ami, malam ini mungkin akan jadi kenangan yang kita pegang erat bila segala-galanya berubah. Aku berbisik, suara aku penuh dengan harapan dan keberanian. Dia tersenyum, dan aku tahu, walaupun cabaran menanti di hadapan, kami berdua sudah bersedia untuk melangkah ke hadapan bersama. Malam itu, di bawah sinaran lampu yang lembut, kami berdua mengukir janji yang tidak terucap, janji untuk menghadapi segala rahsia, risiko, dan keindahan hidup yang baru dengan hati yang terbuka dan berani. Dan aku tahu, perjalanan ini baru sahaja bermula.